Alright, so sekarang kita berada dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Indah dekat Serdang atau Seri Serdang. So macam biasa, pondok ni kita pasang dengan sistem tenaga solar dan dikuasakan oleh Sungrox. Pondok ni ada peralatan dia yang kita kuasakan. Yang ni ada dua fungsi dia. Satu untuk pelajar gunakan pondok ni, yang kedua untuk fungsi pembelajaran lah, supaya pelajar-pelajar semua boleh jadi arif tentang tenaga boleh diperbarui, terutamanya tenaga solar. So kalau kita tengok panel solar ni kita letak kat atas ni, bersaiz 450 watt. Dekat dalam tu kita buat sistem all DC, yang mana kita boleh tengok lah kalau kat dalam ni pakai apa barang. Alright, so kalau kita tengok macam biasa kita pakai enclosure. Dalam enclosure ni ada bateri, ada solar charge controller dan juga timer lah, timer DC. Sekejap. Boleh lah, buat sampel nanti. Bila aku panggil nanti. Okay. Alright. Dah. So kita letak situ buat nampaklah ada apa fungsi panel solar, apa fungsi bateri, apa fungsi DC punya load dan sebagainya, supaya pelajar yang duduk sini sambil duduk boleh belajar lah, dia lepak-lepak kan. So sini ada lampu, kipas ni dengan charger USB. So charger USB dia ada dekat sini. Jadi lalu so charger USB ni sambil menunggu nak pergi sekolah ke balik sekolah ke, bolehlah orang nak charge. Saya tak tahu lah, cikgu ke pelajar ke boleh bawa ke tak boleh bawa. So kita dah tengok, kita tekan ni on kan, ada USB ada, Type C pun ada, so tu charging. Sambil ni bila letak menunggu. So tujuan dia macam kami bagi tahu, selain untuk pelajar gunakan dewan ni, dia guna juga untuk pembelajaran.